Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan mazhar berkenaan sifat 20. Jadi dalam satu majlis pengajian ada pertanyaan daripada moderator yang lebih kurang soalannya, adakah meletakkan sifat Allah hanya 20 sahaja itu bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah? Jadi jawapan yang diberikan oleh mazhar ada yang tidak tepat mengikut apa yang difahami oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nak buat macam mana orang yang tidak belajar tentang metod Asy'ariyah dan Maturidiyah bila ditanya sudah tentulah terpaksa buat paratau. Sebelum kita respon, kita tonton video dia dulu. Adakah meletakkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya 20 sahaja bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahli-ahli perbahasan ilmu tauhid dalam sejarahnya, mereka semua orang nak mentauhidkan Allah. Tapi apabila zaman itu berkembang, maka kadang-kadang orang Islam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Sebahagian keadaan kadang-kadang disebabkan oleh kerana perbezaan dalam masalah lain. Kemudian dia bawa kepada masalah lain, dia membentuk menjadi mazhab, dan mazhab itu cuba berdiri dengan sendirinya, lalu dia membentuk pemikiran-pemikiran tauhid ataupun pendekatan-pendekatan tauhid yang tersendiri. Seperti Syiah umpamanya. Syiah adalah mazhab politik, tetapi apabila mereka bersaing, akhirnya mereka telah membentuk menjadi satu mazhab sehingga membabitkan masalah akidah. Asalnya mereka daripada masalah imamah, masalah imam. Kemudian akhirnya mereka bertukar kepada menjadikan kepada sehingga membincangkan kepada masalah tentang masalah uluhiyah, masalah ataupun ilahiyah, masalah ketauhidan dan nubuah dan seumpamanya. Kemudian dunia Islam berkembang, masuknya terjemahan-terjemahan daripada buku-buku Greek dan buku Yunan. Dan sekali lagi tercabar dunia Islam dengan pemikiran-pemikiran falsafah. Ketika itu berbagai-bagai lagi krisis sehingga Imam Ahmad dihukum kerana Mu'tazilah masuk di dalam dunia orang Islam. Lalu dalam menghadapi Mu'tazilah, reaksi untuk hadapi Mu'tazilah itu berkembang pula aliran-aliran yang lain. Aliran-aliran yang lain. Termasuklah Asy'ariyah, Maturidiyah dan seumpamanya. Sebahagian mereka ialah jelmaan daripada ahli sunnah itu sendiri. Sebahagian mereka membina beberapa pendekatan-pendekatan yang baru. Umpamanya dalam mazhab Asy'ariyah dia ada beberapa hal yang dijadikan sebagai asas. Umpamanya sifat hayat, sifat iradat, kan, sifat kalam, basar, sama'. Ini sifat-sifat sehingga 7 sifat yang dibincangkan tu, mukhalafatuhu lil hawadi dan seumpama sifat-sifat ini dijadikan asas. Kemudian berkembang jadi 13. Kemudian berkembang jadi 20. Di atas perbahasan-perbahasan. Kita katakan semua sifat yang sempurna ialah sifat Allah Jalla wa Ala. Bagi nama-nama Allah Azza wa Jal, bagi nama Allah 99 nama, padanya ada sifat-sifat Allah. Sifat lebih luas daripada nama. Kerana nama tak boleh kita bagi melainkan kerana ada petunjuk wahyu. Umpamanya Allah Ta'ala itu berkata-kata, kan, Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa, Allah Ta'ala bercakap dengan Musa, dia berkata-kata. Tetapi kita tak boleh nak namakan Tuhan Al-Mutakallim, Tuhan nama dia yang berkata-kata, tak boleh, pasal tak ada, Nabi tak sebut nama tu. Jadi nak bubuh nama Tuhan mesti berdasarkan kepada dalil. Tapi bagi nama Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua tu ada sifat-sifat Tuhan. Melebihi daripada 20 itu. Bahkan yang 7 yang asas itu mereka kembangkan dengan beberapa asas sebenarnya. Namun begitu, segala yang sempurna itu sifat Allah Azza wa Jalla, tidaklah terikat hanya kepada 20 itu sahaja. Baik, sebenarnya mazhar tak jawab pun soalan tersebut seperti mana yang dikehendaki oleh si penanya. Sebab soalannya, adakah meletakkan hanya 20 sifat Allah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Sepatutnya mazhar kena jawab sama ada bertentangan atau tidak bertentangan.
Kalau bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, jawablah bertentangan. Kalau tak, jawablah tidak bertentangan. Tapi mazhab memilih untuk tidak menjawab, kerana kalau dia kata bertentangan, ini akan menjadi masalah, kerana beriman dengan sifat-sifat Allah wajib, termasuklah sifat 20 tersebut. Dan kalau dia jawab tidak bertentangan, maka ini pun satu masalah juga. Sebab pengikutnya akan fikir, kalau tak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa hampa suka memburukkan pengajian sifat 20 dengan menuduh sifat 20 daripada ajaran falsafah Greek? Jadi jawapan yang benar macam ni. Sebelum tu, patut hampa tahu bahawa rata-rata pengikut Wahabi Salafius ni, dengan maklumat yang salah yang mereka dapat daripada asatizah mereka percaya bahawa aswaja hanya menetapkan Allah ada 20 sifat sahaja. Sedangkan kalau mereka baca kitab-kitab Tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka akan jumpa bahawa wajib kita beriman dengan segala sifat kamalat, yakni sifat yang sempurna, sifat kesempurnaan Allah secara ijmal atau secara umumnya. Kerana sifat kamalat Allah banyak tak terhingga, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Adapun yang wajib kita mengetahui secara tafsir atau detail, yakni tahu satu-satu, adalah 20 sifat. Jadi pada pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang wajib belajar secara detail itu 20 sifat sahaja, bukan menetapkan bahawa Allah hanya ada 20 sifat sahaja. Seperti budak-budak Wahabi duk faham. Hampa faham tak? Jangan tanya budak-budak Wahabi. Kalau mereka faham, itu alamat nak kiamat lah namanya. Jadi jawapannya, menetapkan 20 sifat untuk pengajian akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ulama memilih 20 sifat ini kerana jika kita faham 20 sifat ini, maka kita akan faham sifat-sifat kamalat Allah yang lain. Kalau ada yang mudah, buat apa nak buat susah-susah? Adapun kenyataan mazhab bahawa pengajian sifat 20 bermula 7 sifat, kemudian berkembang kepada 13, kemudian berkembang kepada 20, tidak dijelaskan oleh mazhab daripada mana dia ambil sumber. Yang jelasnya 13 sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf adalah pandangan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, dan ini adalah qaul yang rajih. Adapun qaul yang masyhur, 20 sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf adalah pandangan Imam Abu Mansur Maturidi, dengan ditambah 7 sifat maknawiyah. Ini hanya khilaf lafzi, hanya khilaf pada wajib mengetahui secara detail atau tidak. Adapun beriman dengan 20 sifat tersebut, kedua-duanya sepakat. Dan mazhab ada sebut 7 sifat tersebut termasuklah mukhalafatuhu lil hawadis. Ternyata ini salah. Yang 7 itu sifat ma'ani. Adapun mukhalafatuhu lil hawadis adalah sifat salbiyah. Ini basic sahaja dalam pengajian sifat 20. Kalau ini pun mazhab tak tahu, apa jaminannya dia boleh jawab dengan betul jika ditanya tentang sifat 20? Inilah bukti kalau belajar tanpa guru, gurunya adalah syaitan. Mazhab kerap baca ayat 36 daripada surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Tetapi malangnya ayat ini dia tujukan kepada orang lain sahaja. Tang dia buat-buat lupa. Atau tang kita haram, tang dia halal. Tak sepatutnya dia bahas tentang sifat 20 kalau dia sendiri basic pun tak tahu. Macam itulah lebih-lebih perlis yang lain. Ada yang kata sifat wujud, lawannya tak wujud. Ada yang kata kaunuhu qadiman. Semua ni merapu, merepek. Semua buat palatau sahaja. Kadang-kadang ada soalan-soalan bodoh daripada orang-orang bodoh yang bertanya sifat Allah banyak. Tapi kenapa 20 saja yang hampa belajar? Ini orang panggil sembang paria. 20 pun hampa tak mau belajar. Kemudian nak sembang pasal sifat kamalat Allah yang banyaknya hanya Allah saja yang mengetahuinya. Seperti mana aku sebut tadi, ulama pilih
20 sifat ini, kerana kalau kita faham 20 sifat ini, maka kita akan faham juga sifat-sifat Allah yang lain. Dan 99 nama Allah terkandung di dalam 20 sifat tersebut. Jadi, dengan kita memahami sifat 20, maka dengan mudah kita memahami 99 nama Allah yang mulia. Aku percaya budak-budak Wahabi pun tak hadam bab asma' wa sifat, sembang sahaja kuat. Kesimpulannya, Aswaja berantiqad bahawa Allah mempunyai banyak sifat kesempurnaan yang hanya Allah sahaja yang tahu bilangannya. Adapun 20 sifat itu adalah sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf secara detail. Aswaja tidak menetapkan bahawa Allah hanya mempunyai 20 sifat sahaja seperti yang dituduh oleh lebay-lebay toksik perleh. Hampa faham tak? Budak-budak Wahabi jangan duk tanya kat mereka lah. Biar api kat mereka. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.